kita berkawan ni kira ikhlas lah kita berkawan, betul. So diorang susah kita tolong, kita susah diorang tolong. Tak kisahlah dari segi kewangan ke, tenaga ke, masa ke, kan. Tapi sometimes akak dapat rasa tak, akak pernah tak ada pengalaman macam orang ataupun kawan sebenarnya kawan dengan orang ni je sambil kesempatan je sebenarnya, ataupun pernah? Contohnya macam dia kawan dengan kakak tu nak mempergunakan kakak tu. Dia tak ada kawan macam kawan nak berkawan macam tu. Macam saya nak cakap mempergunakan. Dia macam dia anggap kakak ni sebagai macam teman je macam tu. Contoh bila contohkan kan ada grup kawan kan. Lepas tu bila macam kawan-kawan dia, geng yang dia tak layan dia cari kakak. Tapi macam kakak cakap lepas. Kakak cakap lah, oh kawan kau tak layan kau datang kat aku. Bila diorang layan kau tak ada pula ajar aku. Macam tu lah. Tapi kakak tak kisah. Sebab time tu kakak form 1. Dia kakak macam relax lah. Nanti form 2 banyak lah kawan. Sebab nanti tukar kelas kan. so hang still layan lah even dia buat macam tu? Kakak still layan. Still kawan? Still kawan. Kenapa? Kakak pun tak tahu. Dia jahat macam mana pun kakak tetap layan dia okey. Hati baik ni. Hati baik. Panas. Boleh dendam. Ada gitu.